الحمد لله رب الأرض ورب السماء نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء ونستعينه على البأساء والضراء أشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له شركاء وأشهد أن محمدا خاتم الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأجلاء وعلى السائرين على دربه إلى يوم الجزاء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Perbanyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suka untuk saya mengingatkan saudara-saudara sekalian agar tidak melakukan perkara-perkara yang lara seperti berbual-bual, dan berhentilah dahulu dari bermain telefon bimbit. Dengar dengan tekun khutbah ini. Mudah-mudahan ia membawa banyak pengajaran kepada kita semua. Khutbah pada hari ini bertajuk Syawal dirai, ukhuwah dipeduli. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita masih lagi dalam kegembiraan Syawal. Kegembiraan ini bukan sahaja milik hari pertama Syawal, tetapi Islam membuka ruang seluas-luasnya untuk kita meraihkan keberkatan bulan Syawal sepanjang bulan. Syariat tidak melarang kita meraihkan Syawal selama sebulan. Bahkan seluruh bulan Syawal merupakan masa yang mulia untuk kita terus menyambutnya dengan penuh kesyukuran dalam batasan yang dibenarkan syarak. Memeriahkan sambutan Syawal memberikan kita peluang yang besar untuk memperkukuhkan silaturahim bersama keluarga, jiran tetangga dan rakan taulan. Dalam zaman serba moden ini, kita menghadapi pelbagai cabaran. Ada yang terikat dengan tugas, perjauhan tempat tinggal, atau menghadapi kekangan tertentu yang menghalang kita untuk berkumpul pada hari pertama Syawal. Oleh itu, sambutan secara berperingkat dalam tempoh sebulan ini selari dengan semangat Islam yang meraihkan kepelbagaian dan memudahkan urusan umatnya. Rumah terbuka dan amalan ziarah menziarahi boleh diadakan secara terancang untuk mengelakkan kesakan pembaziran dan ketelihan yang berlebihan. Saudaraku yang dikasihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 sebagaimana yang saya baca pada awal khutbah tadi, bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Ayat ini mengingatkan kita bahawa silaturahim merupakan asas perpaduan dalam masyarakat. Sambutan Syawal selama sebulan harus dijadikan medan untuk memohon kemaafan, menyantuni keluarga dan merapatkan hubungan yang mungkin telah renggang. Inilah masanya untuk kita kembali kepada fitrah kemanusiaan, saling memaafkan dan mengukuhkan ikatan kasih sayang. Memeriahkan sambutan Syawal tidak sepatutnya berhenti sekadar adat, tetapi sepatutnya menjadi pendekatan dakwah yang membudayakan kasih sayang dan kepedulian dalam masyarakat. Ada sebuah hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Qala Allah azza wa jalla wajabat mahabbati lil mutahabbin fi wal mutajalisin fi
والمتزاورين في والمتبادلين في. Maksudnya Allah Azza wa Jalla berfirman, telah wajib kasih sayangku untuk orang-orang yang saling mencintai kerana aku, yang duduk bersama kerana aku, yang saling menziarahi kerana aku, dan yang saling memberi kerana aku. Lihatlah betapa besarnya ganjaran dalam menjalin hubungan sesama manusia. Justru kita boleh memanfaatkan bulan ini bukan sahaja untuk beramal ibadah, tetapi juga dengan usaha mempererat tali kasih sayang dalam kalangan umat melalui amalan kunjung mengunjung. Para tetamu Allah yang dimuliakan, sehubungan dengan itu, Syawal seharusnya menjadi pemangkin kepada sikap peduli kita terhadap saudara-saudara yang lain, terutamanya yang sedang dilanda musibah, bencana atau penderitaan. Episod duka yang saban waktu mencengkam umat Islam di Palestin tidak boleh kita abaikan. Hipokrasi Barat dan sekutunya hanya menguntungkan Zionis Israel sejak sekian lama. Rakyat Palestin terus tersepit di sebalik kepura-puraan yang dikuasai oleh media kawalan Barat. Umat Islam di Palestin kini terus menjadi mangsa kekejaman rejim Zionis Israel. Rumah-rumah mereka dibom, mereka dibakar hidup-hidup dalam kemah yang menjadi tempat perlindungan. Jasad anak-anak kecil berhamburan, pintu sempadan ditutup dari kemasukan bantuan. Nyawa mereka terus diragut dan kehidupan mereka dilakar dengan penderitaan yang sangat sukar untuk kita bayangkan. Inilah ujian yang mereka hadapi, dan dalam masa yang sama ia juga ujian buat kita semua. Situasi yang berlaku di Gaza merupakan manifestasi kezaliman yang nyata. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita wajib menyokong perjuangan saudara kita di sana, sama ada melalui doa, bantuan kemanusiaan maupun suara lantang yang bersungguh-sungguh menentang kezaliman. Justru marilah kita ambil peluang ini untuk menzahirkan solidariti, menyumbang apa jua yang termampu, dan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada rakyat Palestin. Oleh itu, marilah kita jadikan Syawal ini sebagai bulan untuk kembali kepada nilai-nilai mulia Islam. Sambutlah dengan hati yang terbuka, tangan yang menghulur kebaikan, dan langkah yang menuju ke arah kebersamaan dan kepedulian terhadap saudara kita yang lain. Semoga usaha kita dalam meraihkan Syawal sepanjang sebulan ini diterima sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup khutbah, renungkan beberapa saranan ini. Pertama, raihkan Syawal dengan rasa syukur dan teruslah memperkukuhkan silaturahim melalui amalan kunjung mengunjung. Yang kedua, menyambut Syawal selama sebulan bukan sekadar adat, tetapi boleh menjadi pendekatan dakwah yang budayakan kasih sayang dan kepedulian dalam masyarakat. Yang ketiga, umat Islam tidak boleh berdiam diri terhadap kezaliman yang dilakukan terhadap rakyat Palestin. Kita wajib menyokong perjuangan saudara kita di sana, sama ada melalui doa, bantuan kemanusiaan maupun suara lantang yang bersungguh-sungguh menentang kezaliman. Mengakhiri khutbah, hayati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-75. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Bermaksud dan apakah yang menghalang kamu, maka kamu tidak mahu berperang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam dan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas dari kaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak, iaitu mereka yang selalu berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Makkah ini yang penduduknya kaum kafir musyrik yang zalim, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang mengawal keselamatan agama kami, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang membela kami dari ancaman musuh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana kebuah dulu yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, wa kadzalika kebuah dulu yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia. Allahumma aslih a'immatana wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'aka ridhak. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أمرنا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخوان المجاهدين والمستضعفين في فلسطين واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. يا الله, jadikan kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan salat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, taukan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pengurusan zakat Majlis Agama Islam wilayah persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami dan ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menempuh jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.